Kau kalau nak semain tarawih, kau jangan semain sini. Lambat. Kau pergi sana. Dah lalapan. Laju pula tu. Surah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Woi. Bagus imam ni, seketul je mic. Tadi lah. Ramailah orang pergi dekat surau tu. Yang dia orang tak tahu, tahun ni imam tu dah bertukar tempat kerja. Imam dah tak duduk kat kampung tu. Yang tinggal Imam Sabah, umurnya 75 tahun. Sebelum start, ramailah orang surau. Dia dah tahu lah ni surau ni laju. Tiba-tiba dengar suara imam. Lurus dah dapatkan. Betul ke ni? Wih. Biar betul. Betul lah kok dah ramai. Allahu Akbar. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau tu senyap. Orang kat belakang pula senyap. Orang tak peranjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki yaumiddin. Makmum kat belakang. Ini baru isyak. Belum tarawih lagi weh.